Mak, sampai main lah, Mak. Kemana, Ang? Sampai kawan. Iyo, kemana? Dia mantap lah tempat tulen ni, Mak. Gaya dia, batu bau lah. Masa kau cabai-cabai loh? Kau apa gini, Mak? Trendy kau di dunia gini. Paling mantap di dunia ini lah. Mantap lah. Mantap, Mak. Kau mantap tu lah. Mak. Dia sama indah. Kau kena jauh lah. Nah, jumpa ya gini, Mak. Ansai nak ansai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku lah nak menyabi-nyabi lagi. Kalau tahu tak siap-siap dek lagi. Bapak kan dia tahu itu repot-repot lah itu. Payah itu di mana. Tu siapa tu, Mak? Anak angku ang mah. Anak angku dah siapa dah? Anak angku ang di rantau. Duduk lagi. Onde, wangi hari di kampung deh. Bantu kau kampung di. Pemana hari di kampung deh? Bantu ikut lagi. Bapak batik, sehat-sehat ya. Oh ya, alhamdulillah bantu ikut lagi. Sehat-sehat juga muju kan deh. Lagi. Kau naik teh kau? Oh iya naik itik. Onde lah kadang naik teh ya. Pergi makan di kandang. Makan di. Kadang nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus. Bagus. Mantap lah ada. Iyo rawa maklum lah di kota, Di guys. kota, ya. Iyo. Di Bali lu gak salai kan. Tanda bawa pulang kampung. Mantap lah. Masuk lagi ya. Masuk dulu. Ayo teh. Ayo usah repot-repot teh. Ini repot je tak lagi. Masuk ya. Ya. Duduk di sekolah dah. Panik pulang kantau ah. Ayo Gus, makasih Gus. Kuas doa. Ya. Ni hari di kampung ah. Iyo, Mana hari di kampung Gus? Mana lah? Ni. Tak tentu. Minum biar seorang ke dapur dulu dah dapur dah. Ya, ada usah repot-repot. Bebek surang lah. Ya. Zara. Oh Zara. Iya Ma. Capek lagi nya antalan nasi ko ha. Antalan nasi ka kasawaten le wong nongkang gini ya. Pela, lelok mo ah. Jadi Ma. Ko lamo-lamo na ko payalo ngawi. Ya Pela. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, pela cari kasawaten lah. Ayo sawah, Mak. Iyo. Sele udah guys. Jauh udah guys kalau lu kampung lo gaya. Lah coba apa di tek ni tu? Dia lah kunyang ha. Oh lakunya teh. Kamu nongkang gini le ha. Sawah ketik dah, Mak. Isu bantah je nongkang. Ini cari ayu. Jadi Mak. Bapa dah awak bisa lihat ayo sawah lah kawan dah sambil main-main keliling kampung lah. Jadi ya Gus. Dah. Pela sele sawah. Ya lah tek, pengen tahu tek. Dah pergi lihat ayo sawah dah. Jom dah aku sawah pergi ah. Dah. Di tek. Ikut baik. Ya lah. Duduk kang lah. Aku ke bawah ni kaki aku lah. Ambil lambek mo. Ya. Dah barang mo bunda. Gua mantap dah. Kau Zara, mak kau mana Zara? Pengen mantan nasi bang. Mantan nasi kau mana dah? Ke sawah situ bang. Oh, dah lah pulang. Iyalah pulang. Oh, kau bonton tak? Indah dah Aku bang. sudah ada kau Makasih ya, bonton. Bang. Endak dah. Indah dah bang. Endak Jalan dah. pulang Ya, elok Bang. ke jalan Zara. Bang. Siapa Gus? Zara tu. Itu Zara tu. Kembang desa tu ah. Itu gimana sana Gus? Bapa syukur dah kita. Mantap Gus di rantau dah nampak dah itu. Iku kembang desa. Beda, aura personal tu Gus. Yo, alah, apa sawah kau? Apa dah? Gus. Jangan tu inu tu. Dah nak kena nak kau kuliah dah mak tu. Mak tu. Kalau jodoh tu dah dapat dia awak dulu. Alah lah banyak orang di siku ah. Kau nak kondak jenuh ada ado bina mua mak tu kecil mak tu tu. Nu mancayu wan ba pangkat. Tangga tu tinggi ada. Dapur keraju dah ado dah. Jodoh tu di tangan Tuhan. Kau kaget di dah lah pulang lagi lo dah malah. Zara ni Gus. Sini dah lah. Zara.
kilo lah dia dapat lah. Apa yang sawah tu, Gus? Nah, iya sawah tu seminggu lah bisa pandan Mama. Seminggu lah. Oh seminggu lah ya, kalau nanti itu nak gaya bisa. Aku lah dah Maggi besok dah wak ke wak. Yo. Lai rancak pada tek macam lek gitu tak. Boleh rancak ya. Tu itu Mama aku di jalan mah. Kan lalu jarang anak nak pulang dari sawah dah lah. Betul. Syukur dah Maggi kau tak nak aku cerita dan di tepi sawah tu. Iya, Dek. Iya. Iya. Zara Zara namanya, Dek. tu. Kecil si Gusti Zara namanya. Kecek dah nak kan bisa ke dapat dia Maggi tapi no kagil lah tidak dah. Sia Zara lu, Dek. Ini kembang desa lu suka, Dek. Iya kemang desa no, tapi jangan ang itulah, yang mana lah itu. Ndak yo. Orang kayu. Beda macam lihat, Dek. Di kota-kota ni macam lihat lah. Lu yang mau itu, Dek. Auran tu yo bayo, Dek. Ini mayo rancak ya. Nu ke mana desa lah banyak orang nak kuat si kuat nak dubuli ada mak dulu. Nu macam Orang kayu. Dan pangkat cak tu kan dan tinggi langit lah pangkat doa. Tapi gusa nak Dek ah. Kalau jodoh lu Dek ah, dapat di awak, Dek. Iya dapat di awak. Bako. Tapi menurut Dek, apa ada, Dek? Kalau duit ete nak usah. Bako. Aku apa aku? Apa ada, Gus? Patah hati aku nak mak. Tak hati ang bako. Susah jo ang bako. Ete jo yang susah bako. Itu ya, Dek. Iya. Orang kayu tu di situ nak do lawan tu. Tu lah, Dek. So dan cuboy lah, Dek. Mana letek yo ang yang. Kau kaki hati cuba ya mak ah. Kau letak lu kau hebat dah wah dua jempol dah. Kau letek mana kan? Gus. Deh, abi lo minyak mah. Deh, kasih ampun tak tolong ya. Nggak dulu bang lewat. Kau enak Zara, kau apa? Iko ke pasar bang alabi lo minyak unda aku bang. Abi minyak Iya undang. bang. Abi minyak dah Zara. Iya. Nak jual bangsa pe pasal dah. Tak betul, Gus. Tolong isi minyak unda Zara deh. Ada? Biar Zara ni siko. Biar udah masuk Zara ke pasar. Tolong kau isi minyak unda Zara di Gusti deh. Lama duda sama. Biar udah mau Zara deh. Ada lo ya. Lah Zara biar danton Zara ke pasar. Iya bang. Isi tu ya, Gus. Makasih ya bang. Iya deh. Kok susah awak nak suah dah, nak suah nak pergi menorong dah, beli minyak lu, ada berdua-dua pergi pasar je Zara. Tapi nak kira, kau leon dah tu, nak dapat wang rendak lah. Tak patuh lah. Mengapa berhenti bang? Abi lo minyak no bang. Tidak, Zara. Lain nak minyak lo. Oh, beko nggak Zara? Sebenarnya ada yang kebang sampein ke Zara. Apa tuh bang? Semenjak abang pertama melihat Zara waktu mantan nasi itu mah, di situ mulai abang rasono tumbuh benih-benih perasaan ke Zara. Istilah kecil-kecil orang itu cinta pada pandang pertama, Bang. Menurut Zara apa gitu. Abang nyampein itu ke Zara. Abang kok bakal rajo mah, masa langsung cinta pada pandangan pertama dia bang? Iya Zara, sumpah nak bakal abang. Waktu pertama menceliak Zara lewat tuh beda pesona Pak. Tak do selama kau bang menemukan pesona wanita seperti Ara itu. Untuk kini bang, agak Zara waktu berkerja dulu ya bang. Beko Zara agak kabar
kalau Zara jawab iya atau tidak ya bang. Nah, Dek. Iyalah abang akan menunggu jawaban di Zara. Halo Zara. Besok sore dia nak sibuk Zara? Oh ni. Jalan nak besok sore Lara? Besok bang jemput Lara sampai besok deh. Zara. Cool. Bang Ipan. Manu lah bang. Kudul bang. Bang, tadi pengen lama Zara. Tuh, tapi abang kalau ngecek kayak juga di lama Zara. Itu gak menggaya ketek. Kok lo kagak apa kan? Ngapain kan bang Jadi kan Leonard? buka aku. Lepas tu abang suruh mengganti. Lalu aku sama Zara Iya, ngecek. kagak mengganti bang lo. Tuyul, apa dah? Lah, deh. Taluk bang aku ngecek sama Zara. Lah, tanang salah. Ya baku abang gugup-gugup, abang ngecek gugup nampak jangan jo nining sa abang ngecek gugup jo. Boleh jo mak Zara. Tidak le rancak lo. Hei, panca itu tinggi lo le. Kamano kan panca ini kembang desa Sungai Aro. Ayolah aku udah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipan mah jo nining tibo Zara. Aku kawan tibo si Ipan jo nining mah keluar ginya Ih, ada Nining, Mas. Zara. Apa kabar, Ning? Alhamdulillah, elo. Di taman Ancak Zara. Nining sama aja taman Ancak. Masa aneh? kan dua kan bila pulang pan Lah 2 hari di rumah lo. oh dia salamu di mana Selama gua di rantau. aku kerja sinan lah sukses nampaknya malah gagah Karajo. karajo Lain karajo aku proyek. lain karajo nak Iya. Alhamdulillah. iya tu bapak rumah ini bapak kabar rumah Di rumah ini cari aku karajo aja mau di rumah ini. Jadi beko mau ada kasih kan kasihku.
Masih elok aku. Ya, nampak ada. Kalau dia kasih Tempat elok. tamu untuk silaturahmi. Ya. Yang keduanya untuk melamar Zahra. Sebelum apa kau lepas pernah bersuruh jadi darah. Lah nelpon aku Nah, semua lu nadol. Tapi dia itu lain elok orangnya nyebut lain. Ya, kok anak ibu mah ya betul lain, yang mama dah tak ada pernah ke mana-mana dah. Kok di rumah, di sekolah, memang ngaji, di mana-mana tak ada ke mana-mana rumah aja. Kalau lain niat elok tu ya lain kita terima je lah. Kalau niat elok datang kemari, terima je elok loh. Cara tu mana mau induaknya ke menuri duanya tu. Apa kecik induak mana tak elok, induaknya elok ni memang. Nya ke menuri nak lo banyak cerita anak tu dah. Nak ada banyak ceritanya dah. Iyo kecik induk ni iyo. Nak ada banyak cerita anak. Itu anak ibu seorang. Ada orang kat kamar kecik anak. Apa tu, Ma? Oh, tadi pan kamari. Inyo ada niat nak meminang Zara. Tu apa boleh nak mau Zara menerima lamaran no. Aku lele niyo, syukur alhamdulillah. Aku iyo mah Zara lah gadang lo. Teragak lo amat nak minantu, teragak lo amat nak bacucu lo. Jadi kini terima lamaran tu nak sanang lo hati amat mandang. Deh, bapa lo rumah. Wang ala jo Bang Megi, Ma. Itu Bang Megi yang keponakan Tek Yani yang rumah gadang tu, Ma. Bang Megi tu. Dia indak do nak ancalan nang iko le nak jale-jale ku ha. Itu nak bakar rajo dan bakar tantun anak do. Ko nang iko la jale bakar rajo. Iko salah nak jan itu la lendak suju amak do. Amat tak niyo dong tak. Dan iko salah kecik amak. Terima lagi ko. Iyo lah kecik orang gaek nak. Selamat awak kecik orang gaek dia nak. Jadi dan itu je lah. Dan iko salah nan jale-jale je lah. Iko lah bakal rajo ah. Tantu duduk tagaknya. Itu lah tantu duduk tagaknya do. Dan tahu amak ada amat niyo amak gitu do. Deh, wang lah suko jo Bang Megi tu, Ma. Ino pun ala serius jo Wang, Ma. Ndak do ndak. Amak nak niyo jinyo do. Amak biarlah ndak dia mama iyo dah iyo lah kecik amak nak. Selamat awak dunia akhirat nak. Siapa nak kau kayuan le aku nak kecik induk nak beyon lah. Ndak amak do. Ayolah, Ma, kok model itu kecik ama, Ma. Zara ikut jo lah, Ma. Ya syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bang, mau sebelumnya ya, Bang. Zaranya jujur. Kau Zara. Patang tuh Bang Ipan tuh pergi ke rumah Zara, pergi mengecek Kamal untuk melamar Zara, Bang. Tuh untuk hubungan awak kini kok, Bang, mungkin sampai di situ aja, Bang. Kok yo jodoh bisa, Bang, kalau sobok jual ya, Bang. Yo Lara, itu itu Cik Zara ya. Kalau memang Zara terima lamaran orang tuh, lamaran yang disetujui oleh Mas Zara tuh, koknya sampai situ Cik Zara coba Cik Bang ya. Tega Zara mengecewakan abang. Yolah itu. Tega Zara menghancurkan secerca harapan yang Abang bina waktu pertama bersepuh tuh. Kemana ya? Hancurkan harapan. Mana kopi untuk abang aku? Iko, Bang. Bangku Zara. Untuk no Zara tak senang di pernikahan awak no. Bentuk terpaksa Zara yo bang. Apa kok begitu? Sebenarnya, Bang,
Zara tuh tak pas dek hendak amal bang menikah di abang tuh. Maaf sebelumnya ya bang. Tapi sampai kini mah bang, memang hati Zara tuh untuk bang Egi juga no bang. Coba aku aja ya bang. Kini awak lama nikah Zara. Jadi terimalah abang jadi suami Zara. Untuk kini kok mah bang, alun bisa Zara menerima ya bang. Mau jualan mungkin Ara bisa menerima abang sama bang. Bersabar bang dulu ya bang. Itu cara baku nih. Nah, jadilah Zara, abang akan bersabar sampai Zara menerima abang di hati Zara. Ayolah bang, kok udah itu Zara maupun kerajo yang di belakang dulu bang yang siap bang. Zara, aku kecintaan Zara. Tega Zara meninggal abang. Ngacu itu cinta abang selama aku ke Zara, begitu gak ada. Onde Zara. Kecil Zara le suku gak bang. Kemana ribu abang? Tapi bang aku Zara menikah jurang. Onde Zara dicubaan Zara kabar. Oh, Tuhan. ya apa dah? Zara dulu ada kecil saya jadi dakuk dulu lah. Apa dah itu lah stres dah untuk no bang. Dia bisa tolong udah deh. Apa? Tolong imbon Zara deh. No tapi lama nikah dah deh. Dah Tolong imbon Zara deh. banyak manusia lain di kampung boleh habis tu awak cari ni. Dia apa dah kau mak. Dia ada apa dia mak. Zara. Mak jadi bang. Zara. Zara. Kuete, Apa, dapur. Zara. Dapur. Cara tapi dah menikah duduk dalam mak. Dewa ang lagi. Dapur. No cara dah menikah, no depresi. Jauhan Zahra, jangan Zahra, jolek Zahra orang kayo, nak bantu awak je yang yo do. Wah, ayo. Tolong imbon Zara deh. Imbon Zara deh. Terus. Tapi no apa itu laki no kagan tahu dah bisa la ilah. Ini Zara dulu ini. Dah apa mak baru kian oleh mak anda aman no oleh mak dah. Apa udah ya kau? Bantu pangano no ke Zahra dah ya mak. Nah dah betul mak. Dembok dah udah aku pergi ke luar kota dah atau aku nama sambil-sambil dia mancing ke raju kan ada lo kawan juga. Kan biar no bisa lo malupun Zahra mak. Nak bagai ro supaya lu naga hilang ingatan lu sama Zahra tu. Sama you bantu ibu mah. Sambil-sambil apa mancing ke raju dah dapat lo kami ke raju aku dua itu ya mak. Itulah lebih rancak. Ya dan cuba buat dalam mak tu dan siap-siap dah mak apa ya mak. Yo jadi elok-elok lah. Ya mak. Yo. Jadi jo apa yang yuang? Yo mak sambil mak kok dia kasih segi tu udah dia kan tahu. Woi nak jaket dulu ya. Jaket lah. Wah, tas tu mak. Ketas. Bagi lah mak masuk mak. Alah bagi kau disko. Tak makan kami tu lah mak. Teh. Laki. Tolong udah deh. Apa Imbon lah? Zara. Apa tu lah. Elok-elok ang bayi kan tuang. Tak nak mak ke lah jaket tu lah. Dia Zahra jo paling pikiran tu lah. Ketas elok-elok dengan tuang. Ah, kan ada orang kecil lagi. Jaket tu lah. Elok-elok. Ya deh, kami pel deh. Elok-elok. Assalamualaikum. Mak, doa kami selamat mak. Elok Gus. Mak.
lah. Lah ini bang Pai lau jago-jago rumah di gini kerajo bang sedang banyak di luar. Ya bang, elok bang. Larang ini. Elok lah dia. Ya. Apa nih Megi? Iya dan lah merebut Zara dari orang. Ini dan balian Zara kang lihat. Walaupun ninyo na Jordan, tapi cinta no nak do dan tapi ano. Ini dan balian Zara kang lihat. Yo, kebetulan tu balik. Lang bala na nama dah. Cina kayu lah, bepan lo na dah. Jadi, si kayu lang. Demo. Oh, tua tu mantap mah. Mantap tu. Tah, ini ada lah apa ya? Mana nak cari dah?
Ra, Zara, Ra, bangun Ra, jago Ra. Bang, maafkan Iya, Ra. Zara untuk sini ya bang. Iya lah ya, Bang maafkan Zara mah. Yang alam mah nolak cinta bang sama aku. Iya Ra lah itu udah Bang. Mungkin untuk kehidupan yang selanjutnya mungkin awak dijodoh. Ndera aja buat itu nyicik Ra. Bang maaf sebelumnya bang. Ra, Zara, Zara, Ra, Zara, Zara, jangan tinggal apa Ra, Zara, nih.